Acara 4 kali 400 meter. Ini adalah acara campuran mix. Yang menariknya hanya ada 3. Sudah pasti akan ada pingat untuk ketiga-tiganya. Filipina, Vietnam dan juga Thailand. Bagi acara mix ini, pada tahun 2023 acara mix ini dimenangi oleh Vietnam, Thailand dan juga Filipina. Dan mereka sekali lagi turun dalam acara akhir ini. Joshua Atkinson turut berada dalam serai pelari Thailand bersama dengan Siriport Panpi. Yang dicari adalah kedudukan 1, 2, 3. Hanya ada 3 pasukan mengambil bahagian. 2023 Vietnam muncul pemenang pingat emas. Thailand kedua, Filipina ketiga. Apakah mampu tuan rumah Thailand mengubah pingat dari perak ke pingat emas? Tiga, 2, 1. Jarang berlaku dalam olahraga, hanya ada 3 peserta ataupun 3 penyertaan. Dan ia hanya akan berlaku dalam acara mix. Lari berganti-ganti campuran ini. Masih lagi menanti untuk mereka berada di posisi masing-masing. ลำดับต่อไปนี้จะเป็นการแข่งขันวิ่งผลัดกระสม 4x400 เมตร รอบชิงชนะเลิศ Now is the competition of event 4x400 meter mixed final. Acara olahraga akan berlangsung membabitkan 20 km jalan kaki akhir wanita dan juga lelaki. Dan juga acara maraton wanita dan juga lelaki. Kalau yang tanya acara 4 kali 100 meter bila, ia akan berlangsung pada hari Isnin. 4 kali 100 meter lelaki dan juga wanita akhir. Sebelum menutup gelanggang pada hari Selasa, diakhiri dengan acara 4 kali 400 meter lelaki dan juga wanita akhir, lompat jauh wanita dan juga 10,000 meter wanita akhir beserta dengan heptathlon. Jadi itu untuk makluman yang bertanya. 4 kali 100 meter Isnin, waktu yang sama, lelaki dan juga wanita, secara langsung dari Stadium Supachalasai.
Jadi bakal bersiap sedia untuk dilepaskan. Filipina di lorong yang kelima. Lorong 6 Thailand. Bermula untuk pelari yang pertama untuk mengejar 400 meter yang pertama. Melihat kepada kedudukan Thailand yang sudah pun bergerak untuk menuju memintas kedudukan pelari pertama dari Vietnam. Persaingan dua pelari Vietnam dan juga Thailand untuk menamatkan satu pusingan sebelum baton yang diserahkan kepada pelari yang kedua. Vietnam sedang di depan untuk meninggalkan Filipina di kedudukan yang ketiga. Apakah mampu dikejar pelari pertama untuk pasukan Thailand? Pada ketika baton ini akan diserahkan kepada pelari wanita untuk meneruskan larian 400 meter berikutnya. Namun Vietnam sedang membina sesuatu dari larian ini. Walaupun cuba dikejar pada peringkat awal oleh pelari dari Thailand, pelari wanita dari Thailand. Jarak yang ditinggalkan Thailand ke atas Filipina agak jauh. Namun mungkinkah Thailand mencipta sensasi tersendiri di bumi mereka dengan pelari yang kedua sedang cuba untuk memintas kedudukan pelari pertama Vietnam. Gap yang terlalu jauh, 1, 2 dan juga 3. Dan baton ini akan diserahkan untuk pelari yang ketiga. Semakin kukuh, semakin laju pelari kedua untuk Vietnam ini. Pada ketika agak sedikit perlahan, pelari kedua untuk Thailand. Baton diserahkan untuk larian selaku pelari yang ketiga. Pada ketika Joshua Atkinson mau melakukan sesuatu, tetapi dalam kedudukan ini sememangnya agak sukar kerana Vietnam semakin terus meninggalkan Thailand di tempat kedua. Vietnam menerusi Tran Dinh Xuân sudah pun meninggalkan Joshua Atkinson untuk menuju ke 100 meter sebelum baton diserahkan kepada pelari terakhir. Apakah mampu dari Thailand mengejar kedudukan ini? Pada ketika Vietnam bersiap sedia untuk melepaskan baton kepada pelari yang terakhir, semakin dekat. Thailand mahu mencari sesuatu. Namun Tran Nhat Vuong perlu berhati-hati dengan kemarahan yang ditampilkan oleh Siripol yang semakin menghampiri kedudukan sebelum mereka bergerak pada kedudukan 100 meter yang terakhir. Vietnam masih lagi di depan, semakin diikori oleh pasukan Thailand. Thailand meninggalkan jauh Filipina. Jadi 100 meter yang perlu ditamatkan untuk Vietnam mengekalkan pingat emas 4x400 meter medley ini. Jadi mampukah ia diselesaikan pada ketika pelari Vietnam Thailand sudah pun memperlahankan untuk Vietnam mengekalkan pingat emas bagi acara 4x400 meter campuran ini. Jadi emas untuk Vietnam, Thailand perak, gangsa Filipina.ทีเดียวค่ะและอีกสักครู่นะคะจะเป็นพิธีมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาผู้ชนะนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านอยู่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเหรียญรางวัลเกียรตินี้แก่นักกีฬาด้วยค่ะเพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ชนะในการแข่งขันกรีฑาในกีฬา yang dimiliki oleh kontingen Vietnam. Thailand terpaksa akur dengan pingat perak.
Awal-awal lagi sudah pun menceritakan bagaimana kelajuan yang ditampilkan oleh pelari-pelari dari Vietnam ini. วิ่ง 200 เมตรชายนะคะภูริพลบุญสอนได้เหรียญทองค่ะและอีกรายการหนึ่งก็คือวิ่ง 5,000 เมตรชายคิรินตันติเวชค่ะ langsung tidak memberikan สู่ประเทศไทยนะคะ ruang dan juga peluang. Jadi sekali lagi kita akan berehat. Acara ini merupakan acara yang terakhir untuk olahraga sebelum esok lebih berkisar kepada 20 km jalan kaki dan juga maraton. Jadi berat seketika sambil Pi Jin Eng baru saja menghadirkan pingat perak bagi acara renang. Berat seketika kembali selepas ini.